Dalam setiap majlis perkahwinan Melayu, ada adat yang menyatukan dan ada adat yang sepatutnya melindungi maruah. Namun di Johor hari ini, satu adat lama sering diperdebatkan. Ada yang mempertahankannya sebagai warisan, ada yang menganggapnya punca kehinaan. Kita tidak akan menilai berdasarkan emosi. Kita buka satu fail, kita teliti satu persatu. Bukan untuk membunuh adat, tetapi untuk menyelamatkannya. Dalam adat asal orang Johor, istilahnya bukan tol. Ia dikenali sebagai adat tebus pelamin dan dalam beberapa tempat tebus pintu. Perkataan tebus itu sendiri penting. Ia bukan bayaran. Ia simbol usaha. Ia tanda adab. Pengantin lelaki tidak dihalang kerana tidak mampu, tetapi ditahan seketika untuk diraikan. Tebusan yang diberikan bukan ukuran kekayaan. Ia sekadar tanda bahawa perjalanan menuju pelamin telah dilengkapkan dengan tertib. Dalam pelaksanaan yang beradab, adat ini berlaku dalam beberapa lapisan simbolik. Pertama, tebus halaman. Biasanya oleh kanak-kanak atau remaja. Nilainya kecil, sekadar menceriakan suasana. Kedua, tebus pintu atau laluan ke pelamin. Dilakukan oleh saudara atau kenalan rapat dengan pantun, senda dan tawa. Ketiga, buka kipas di pelamin. Dilaksanakan oleh mak andam. Wajah pengantin perempuan ditutup sementara, bukan untuk disembunyikan tetapi untuk mengawal momen penyatuan. Apabila tebusan simbolik diserahkan, kipas dibuka. Pengantin lelaki duduk di sisi isterinya. Selesai, tanpa drama. Adat ini tidak seragam di seluruh Johor. Ada tempat yang menekankan tebus halaman, ada yang lebih ringkas hanya buka kipas, ada yang terus menggugurkan keseluruhan adat ini. Perbezaan ini penting. Ia menunjukkan adat ini hidup, bukan skrip beku yang wajib dipatuhi. Maka apabila seseorang berkata, ini adat Johor, soalan sebenar ialah, Johor yang mana? Versi siapa? Dalam versi beradab, yang menahan hanyalah mereka yang ada peranan. Kanak-kanak sebagai simbol keceriaan. Saudara terdekat sebagai wakil keluarga. Mak andam sebagai penjaga aturan pelamin. Masalah bermula apabila kuasa adat diambil oleh mereka yang tidak sepatutnya. Orang luar lingkaran keluarga, individu yang mencari perhatian, atau kelompok yang menekan secara beramai-ramai. Di situlah adat berubah wajah. Daripada simbol menjadi pameran kuasa. Perkataan tol membawa bayaran lain. Sekatan, bayaran wajib, lepasan bersyarat. Apabila istilah berubah, cara fikir juga berubah. Sampul mula dibuka. Jumlah dinilai. Ada yang ketawa, ada yang menyindir. Ada yang meminta ditambah. Pada saat itu, adat tebus pelamin sudah tiada. Yang tinggal hanyalah adat tol. Dalam adat asal, nilai tebusan tidak pernah penting. Ia kecil kerana ia simbol. Namun, apabila angka dibesarkan, ia mula membawa makna lain. Ia jadi ujian kemampuan. Ia jadi ukuran maruah. Ia jadi perbandingan antara keluarga. Dan dari situlah, rasa malu mula menyusup. Adat ini memang lahir bersama gurauan, tetapi gurau dalam adat ada undang-undangnya. Gurau yang betul, memeriahkan, mencairkan, tidak menjatuhkan. Gurau yang rosak, mengaudit sampul, mengumum jumlah, menekan di hadapan orang ramai. Apabila maruah dijadikan bahan hiburan, itu bukan lagi adat, itu penghinaan. Ramai keliru antara sah dan sopan. Nikah sah kerana rukun nikah, bukan kerana adat. Adat hanyalah hiasan sosial dan hiasan yang mencederakan wajar disarungkan. Tiada perkahwinan yang batal kerana tidak menebus pelamin, tetapi ada perkahwinan yang runtuh kerana adat disalahguna. Pergaduhan jarang berlaku tiba-tiba. Ia bermula dengan satu detik kecil. Sampul dibuka. Kemudian, jumlah ditunjukkan. Nada berubah. Campur tangan berlaku. Suara naik, maruah tercalar. Akhirnya, majlis bertukar menjadi pentas siapa paling kuat.
dan pasangan pengantin yang sepatutnya diraikan menjadi korban. Ada yang berpisah pada hari perkahwinan, bukan kerana cinta gagal, tetapi kerana adat gagal dijaga. Dalam semua ini, pengantin sering tidak punya suara. Mereka terikat protokol, terikat adat, terikat jaga muka. Namun hari itu sepatutnya milik mereka. Apabila adat menjadikan mereka malu, hak mereka telah dirampas. Adat tebus pelamin dicipta bukan tanpa sebab. Ia berfungsi sebagai pemecah suasana antara dua keluarga, penghargaan simbolik kepada yang membantu, pengawal tempoh majlis, penanda klimaks sebelum pelamin. Ia masuk akal, ia berfungsi selagi adab dijaga. Jika adat ini mahu dikekalkan, ia mesti dikawal. Pertama, persetujuan awal antara keluarga. Kedua, nilai kecil dan simbolik. Ketiga, larangan membuka sampul. Keempat, seorang wakil tegas menjaga adab. Kelima, hentikan serta-merta jika mula memalukan. Adat yang tidak boleh dikawal lebih baik digugurkan daripada memusnahkan hubungan. Adat ini bukan wajib. Ia bukan syarat sah nikah. Ia bukan ukuran kemampuan. Ia bukan lambang harga diri. Ia hanya adat. Dan adat sentiasa boleh diperbaiki. Adat ialah warisan. Tetapi warisan tanpa adab bukan pusaka. Ia beban. Adat tebus pelamin dicipta untuk menyatukan, bukan untuk mengaibkan. Dan apabila sebuah perkahwinan musnah bukan kerana dosa, bukan kerana khianat, tetapi kerana adat yang disalahguna, sejarah akan mencatat satu perkara. Yang rosak itu bukan adat, tetapi manusia yang gagal memeliharanya.